Correct tu. Itu cerita Melayu lah. Datuk Seri Anwar menyatakan kegusarannya bahawa orang mengagung-agungkan perasuah. Saya tak tahu dia konteks apa. Saya percaya konteks yang dia buat adalah dari segi kes Albert Tay yang datang jumpa Tun hari itu. Pasal Albert Tay ni dia bagi rasuah, lepas tu dia jadi whistleblower. Jadi orang banyaklah yang sokong pandangan Albert Tay ni bahawa pemimpin Sabah, malahan pemimpin yang dekat dengan Datuk Seri Anwar ini seharusnya dihukum. Jadi macam mana pandangan Tun dari segi kata-kata Datuk Seri Anwar tu, Tun? Ya, dia datang jumpa saya cerita pasal rasuah yang melibatkan kerajaan. Jadi apa saya buat kepada dia? Saya kata you pergi bagi laporan dalam social media lah. Itu saya tu. Saya tak katakan, oh, tu orang baik. Boleh masuk jadi general dalam Malaysia. Boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Pasal you buat laporan macam itu. Kalau mengagung-agungkan, itulah saya akan laku. Ada orang yang sedang menghadapi kes sampai 47. Ambil dia jadi timbalan Perdana Menteri. Itu mengagung lah. Kalau saya cuma suruh pergi jumpa Malaysia Kini. Itu bukan mengagung. Jadi orang ini, saya teringat cerita Melayu. Satu orang tu curi ayam. Dia lari-lari dengan ayam, dia kepit. Dia menjerit, pencuri. Tapi sebenarnya dia adalah pencuri. Correct tu. Itu cerita Melayu lah.